Okey, tadi saya cerita pasal logline, sekarang sambungan dia pasal sinopsis cerita. Kenapa kita kena buat logline tu? Bayangkan tadi kan, bila kita buat cerita, buat logline tadi, kita macam step by step lah. First kali ialah logline tu ialah satu ayat saja, kan? Daripada satu ayat. Lepas tu kita boleh elaborate dia, kita boleh huraikan dia jadi sinopsis pula. Jadi untuk yang video seterusnya ni dah pasal sinopsis. Alright. Sinopsis ni ialah satu page. Daripada satu ayat, kita boleh huraikan dia jadi satu page. Lepas kita buat sinopsis, barulah kita buat, nanti kita gunakan model cerita. Dan daripada model cerita ni bukan dalam ke 4 page gitu, tapi dia depends juga lah pada orang. Semua ni kita boleh kata writing process lah. Apa yang kita nak tulis dalam keseluruhan cerita. Sebab dalam penghasilan komik kan, biasanya dia buat skrip dulu, lepas tu baru dia buat thumbnail, lepas tu barulah dia, kita bagi pada pelukis, dia lukis komik tu, lepas tu dia inking, dia colourkan, lepas tu barulah kita paskan kepada editor. Jadi sekarang ni untuk sinopsis macam logline tadi, sinopsis ni adalah sambungan daripada logline yang ada 4 point yang saya cakap tadi. Dia mesti ada status quo dia ataupun keadaan dia. Yang saya cakap tadi, keadaan, lepas tu dia ada MC dengan goal, lepas tu dia ada antagonis, lepas tu last sekali dia ada konflik yang dia nak selesaikan. Jadi untuk yang dalam sinopsis ni, tadi dalam logline biasanya dia tak letak lah solution dia. Jadi untuk sinopsis ni boleh lah, kita boleh tambahkan beberapa elemen lain dalam penghuraian. Anggap je daripada satu ayat ni, kita huraikan dia jadi satu page. Kita kembangkan semua benda. Mungkin kita boleh detailkan pasal keadaan dia. Contoh keadaan ni kita boleh letak dia punya, siapa dia punya latar belakang dia. Kita boleh tambah siapa kawan-kawan dia contohnya. Lepas tu untuk MC Goal ni boleh lah kita huraikan. Macam tadi cerita pasal Naruto tadi kan. Kita boleh buat lepas kita huraikan ni macam sebab dalam cerita Naruto kan dia jadi Hokage. Hokage tu ialah dia punya aim dia punya matlamat dia. Jadi untuk goal ni kita boleh huraikan antara cabaran-cabaran dia ialah orang lain semua macam kecam Naruto kan. Dia jadi seorang budak yang masalah, kurang kasih sayang sebab dia anak yatim piatu, semua pun benci dia. Lepas tu dia pula ada Echo 9 dalam badan dia yang menyebabkan semua orang lagi tinggalkan dia. Lepas tu dia punya antagonis, dia boleh huraikan lagi dia punya background sama macam watak utama, tapi yang untuk antagonis ni kita cara huraikan ni lebih kurang je macam watak utama. Tapi kita buat dia macam 180 degree lah sebab dia menentang watak utama. Dia tak semestinya watak musuh ni dia akan berbunuhan dengan watak utama. Boleh juga dia akan jadi antara orang yang bawa masalah, antara orang yang macam uji dia punya ideal dia, adakah dia tu layak ke tak untuk capai dia jadi Hokage, contoh macam Naruto tu kan. Sasuke tak suka, orang kampung tak suka. Jadi itu antara cabaran dia. Jadi dia boleh juga untuk huraikan pasal konflik-konflik. Konflik cerita dalam cerita Naruto, boleh kata Naruto ni dia tak pandai antara konflik dah. Antara konflik dalam Naruto dia tak pandai kan. Dia tak pandai guna ninjutsu. Dia lemah. Daripada awal pun sampai akhir cerita dia apa yang dia pakar ialah Kagebushi no Jutsu kan. Dia boleh teknik berbahagi bayang tu. Itu konflik-konflik lain dia tak ada kawan. Lepas tu dia pula jenis awkward lah social. Dia pun banyak buat masalah kan. Dia conteng patung kage semua tu. Ini dah antara konflik-konflik dia. Jadi yang ni mudah kita masukkan dalam sinopsis. Macam mana cara dia nak selesaikan masalah tu. Jadi bila kita dah ada satu sinopsis, satu page yang lengkap, yang boleh explain keseluruhan cerita tu, cerita kita tu pasal apa, barulah kita buat model cerita. Jadi basically apa yang boleh saya rumuskan dalam video ni, kita anggap je apa yang kita buat ni macam kita bina satu rumah kan. Konsep ni saya lebih suka cakap sebagai architecture lah. Bila kita nak bina rumah, kita kena rangka jalan cerita dia dulu, rangka dia punya model rumah, dia punya tiang-tiang dia kan. Dia punya design dalam, lepas tu kita ukurkan tapak dia semua. Lepas tu bila dah ada logline, dah ada sinopsis, dah ada model cerita ni saya akan explain untuk kelas. Jadi bila kita dah ada semua ni, barulah kita boleh tambah batu-bata untuk siapkan rumah tu. Sebab kenapa penting pasal logline dengan sinopsis ni?
Biasanya bila kita menulis terus, kita boleh tulis dalam berapa page je. Mungkin dalam 10, kalau dalam penulisan novel lah contohnya. Dia boleh tulis satu bab je. Lepas tu dia tak tahulah dia nak sama cerita apa. Puncanya sebab logline dia tak ada logline, dia tak ada sinopsis yang bagus, dia tak ada rangka cerita. Bila kita dah ada satu rangka cerita, okey ni untuk rumah kan. Bila dah ada tiang semua, secara automatik kita akan pastikan rumah tu tak tato bentuk dia. Lepas tu last sekali, nampaklah macam rumah. Ataupun kalau kita bina landasan kita, bila kita dah ada macam flow yang jelas, kita boleh je ke sana semua. Satu hal tuju yang jelas. Kita tak akan sesat. Tak ada lah tiba-tiba kalau kita macam jalan ke kereta kereta api tu, tiba-tiba dia melencong ke tempat lain. Padahal daripada awal cerita kita introducekan ke arah depan. Tapi tiba-tiba bengkok ke kiri, ke kanan ataupun silap dia accident. Jadi saya rasa itu saja penjelasan tentang logline dengan synopsis. InsyaAllah kita akan ada sesi live view iaitu kat situ korang boleh tanya soalan yang lebih banyak supaya dapat jelaskan lagi pasal synopsis ni. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih.